Saya sekarang ni duk ada dekat pejabat yang mungkin segelintir dah cam daripada awal. Inilah dia, Pejabat Tun Dr. Mahathir Mohamad di Galerian Seri Perdana yang mana saya dijemput untuk bagi sedikit sebanyak review, tetapi konteks video ni bukan sekadar pejabat ni kerana demikian hari Tun Dr. Mahathir Mohamad telah pun membuka kapsul yang beliau simpan barang-barangnya, dan dalam video ni saya akan tunjukkan kat korang bermula dengan pejabat ni dulu. So ini meja pertama yang mana ada buku beliau, Defense of Japan dan sebagainya, dan ini pula meja kedua beliau di mana ada barangan-barangan lama. Maka with that, saya nak menjemput korang dalam video ni, kita explore Galeri Seri Perdana yang pernah menjadi pejabat Tun Dr. Mahathir Mohamad sebelum ni. Galeri Seri Perdana ni dah serupa jadi jendela masa ke-1980-an, menghidupkan balik suasana terdahulu dengan gambar-gambar sezaman, tanda-tanda nama macam ni dan buku-buku lama. Pernah pada tahun 1986 kat Riyadh, nasib umat Islam di Bulgaria dan juga Western Thrace dibincang secara mendalam. Dekat Galeri Seri Perdana ada papan kenangan ni untuk ingatkan kita balik pasalnya. Tak lupalah pada papan-papan kenangan lain dan catur besi ni yang setiap satu buah tu dah serupa monumen kecil. Unik in its own sense, samalah macam kuasa dan pergerakan setiap buah tu. Lagi berkuasa sesuatu buah, lagi berat rasanya kat tangan, tapi tak boleh ketepikan konsep minimalisnya tu yang bantu mengekalkan elemen timelessnessnya tu. Dan ni hanyalah salah satu yang duk ada sahaja. Di sini ada barang-barang lain. Seperti jam ni, saya tak pasti bila, nampak kat sini 1985 diberikan kepada beliau. Dan ni pula adalah kenangan daripada Universiti Sains Malaysia. Dan ada banyak lagi. Tempat ni memang tak terhad dia punya vibe dia tu. Dia punya the timelessness of the entire thing memang ketara. Jadi kita akan cuba kupas sedikit demi sedikit untuk paparan semua dalam kalangan korang. So, kompleks ni agak besar lah. Tetapi saya simplify untuk kita faham terlebih dahulu. Bawah ni kita akan tunjuk sekejap lagi adalah pejabat Perdana Menteri. Tetapi di sini sebenarnya bermulanya rumah Perdana Menteri. Tu Dr. Mahathir Mohamad dulu akan masuk dalam ni, letak kasut beliau kat dalam dan masuklah kat dalam rumah. Okey. Dia masuk kat sini yang mana kita akan nampak segala set perabot makan, sebab inilah dia dapur kering, dapur keluarga beliau di sini, yang mana kat situ bolehlah untuk buat makanan-makanan ringan dan sebagainya. Dan di sini pula adalah ruang makan yang dia orang duk ada. Tetapi saya nak tunjuk something else kat korang. Ni adalah gambar kenangan ketika tidak ada tarikh kat sini, tapi tak apa. Dr. Mahathir sebab kenang nasib rakyat Bosnia. Ni adalah ketika konflik Yugoslavia tu yang berlakunya genosida Bosnia. Inilah antara kenangan di depan mata. Dia tak banyak kat sini, tapi belah sana itulah the gold mine, penuh dengan kenangan-kenangan sejarah. Bermula terlebih dahulu dengan baju legend ni, yang juga saya akan tunjuk secara up close. Gambar tu adalah gambar yang dihadiahkan kepada Tun Dr. Mahathir. Asal nama pelukisnya Jian di San Francisco. Gambar tersebut ada tulisan Cina juga, dihadiahkan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tak pasti ketika state visit di Amerika Syarikat ataupun dihadiahkan kat sini. Sementara tu, kat sini ada sedikit sebanyak pameran. Nak fokus dekat jet ni. Jet ni adalah hadiah daripada Organization of Iranian Aeronautical Industries, the government of Iran. Hadiah ni diceritakan kat saya adalah bukti keakraban kerajaan Malaysia dan kerajaan Iran ke tahap kita warisi keakraban tu sampai sekarang. Dengan Selat Hormuz, dengan segala konflik bergolakan melibatkan Selat Hormuz, hadiah ni kita boleh correlate keakraban tersebut, yang mana sampai sekarang Iran memberikan kita akses laluan sekaligus memudahkan urusan ekonomi kita ni. So itu salah satu, dan dia ada beberapa hadiah lagi. Macam ini dia, presented to His Excellency Dr. Seri Dr. Mahathir Mohamad, City of Beverly Hills by the Honorable Thomas S. Levin. Barang-barang kat sini adalah hadiah antarabangsa. Kat itu pun ada Minister of Justice and Human Rights Republic of Indonesia. Yang uniknya pada saya adalah barang-barang kat sini. Cakap belakang ni ada keris dan tengkolok dan sebagainya. Keris naga gaya Sulu, keris Semenanjung.
keris sundang, keris panjang, semua ni adalah hadiah kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Termasuklah kat sini yang kau boleh nampak so well presented dengan ada ukiran-ukiran dan sebagainya. Dan dia ada beberapa lagi. Kalau kita tengok belah-belah sini, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 dan 5. Oh, ini pun, yang ni pun sama. Jadi ini adalah segala kenangan yang diberikan kepada beliau, ditinggalkan kat sini sebagai pameran kepada kita semua. Belah-belah sini pula dia bukanlah keris, ini angle Islamic. Right over here, bermula di sini ada ukiran ya, sebab dia ada macam emboss sikit kat situ, tenggelam ukiran Al-Quran. Dan ni tak silap saya, ni asalnya dakwat dan ni adalah cetakan lah. Dan di sini agak unik sebab ni adalah darjah-darjah kebesaran Tun Dr. Mahathir Mohamad. Saya tidak tahu kecuali ini adalah darjah kebesaran Tun yang diletakkan kat sini untuk pameran. Angle Islamic tak terhenti pada ayat-ayat Al-Quran tadi tu tau. Bagi Gen Z dan maybe Gen Alpha juga, mungkin korang tak pernah tengok artifak ni. Inilah kaset 30 juzuk. Kaset-kaset ni dialkibkan pada 12 Oktober 1994. Tak tahu siapa qari yang membaca Al-Quran ni, pihak galeria pun duk cuba kenal pasti. Kaset-kaset ni diletakkan sekali bersama ucapan selamat hari raya daripada Ketua Pengarah Percetakan Negara. Satu tu pada tahun 1988, satu lagi tu pula adalah pada tahun 1991. Tersambung di sini dua blouse kepada milik cucu Tun Dr. Mahathir Mohamad, dan di sini pula adalah pameran-pameran lain seperti kau nampak. Uniquely di sini adalah Bulldog Restoration Program sponsored by BAE, Excelnet, SME dan Le Proton. So, for now, kalau nak tengok dari segi pameran, I think korang boleh datang sendiri. Kita sambung dengan elemen sejarahnya. Mungkin tak ada dekat dalam buku diceritakan Tun Siti Hasmah. So, inilah bilik tidur utama diorang yang kita masuk kat sini. So simple, nothing extravagant, chandelier dan simple. Tetapi the most unique aspect dalam semua ni adalah ini. Cadar ni diceritakan Tun Siti Hasmah adalah cadar yang mana beliau memujuk Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tang ni saya kena narrate sikit sebab maklumat saya dapat waktu tu tersasar jauh silapnya. Cadar ni menjadi saksi fizikal pada suatu peristiwa spesifik yang besar maknanya pada Tun Siti Hasmah. Pada tahun 1976, Tun Dr. Mahathir menjadi Timbalan Perdana Menteri. Mai satu masa tu, Tun Hussein On diceritakan hentak fail kat atas meja. Dr. Mahathir terperanjat dan terasa. Balik tu kat katil ni dan di atas cadar ni lah Tun Dr. Mahathir dan Tun Siti Hasmah bincang panjang sesama mereka pasal apa yang dah jadi kat pejabat. Pujukan Tun Siti Hasmah tu yang buat Tun Dr. Mahathir continue berkhidmat sebab waktu tu Dr. Mahathir dah pun berkata tak boleh bekerja dengan bos ni. Birthday Tun Dr. Mahathir ke 100 tahun lepas, beliau dengan agak susah payah juga datang kat sini, bawa cadar ni, minta pasang kat sini juga cadar ni. Ketika tu cadar putih dan sekarang ni adalah cadar yang macam kau nampak lah dengan manik-manik dan merah-merah dan sebagainya. Tebal jugalah, agak tebal. So ini adalah one of the historical elements yang saya rasa susah nak dapat, malah kalau kita baca buku pun belum tentu ada. Dan kita sambung tour kita di Galeri Seri Perdana ni. Di sini kita nak masuk bilik persalinan yang macam korang nampak. Kalau viewing tu memang stop kat sini lah, tapi kita dapat tour sikit. Inilah dia bilik persalinan, walk-in closet yang besar. Tetapi very simplistic untuk menyimpan baju. Dan ni adalah beg Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sini pun sama. Dan ni adalah suitcase yang saya tak nampak roda, tapi saya rasa zaman dulu dia angkat kat sini, somewhere here. Angkat macam tu. Dan ni pun satu lagi suitcase yang juga kena angkat. Siap ada tagline Singapore Airport Security dan sebagainya. Security check. Oh, banyak. This bag has been to places yang sebelum saya lahir lagi. Sebelum saya lahir lagi dah pergi dah. Ni ada Tokyo ni, Malaysia Airlines. Tak ada tahun, but here we are. So bilik persalinannya sini
Understandably, dulu sini ada dinding yang dia knock down untuk buat pameran. Dan ni adalah Swiss lama lah. Swiss lama yang diorang, saya rasa dah tak ada dah ni. Dah decommission dah. Explore ni kita dapat faham what's going on dalam kepala Tun Dr. Mahathir Mohamad. Macam mana beliau live his life. Ni kita di luar, macam saya cerita tadi, pejabat di bawah, rumah di atas. Kita nak sambung ke pejabatnya pula. Kita ambil detour kat sini. Minta maaf kalau bergema sikit sebab padat kan. Okey, dapur rasmi. Oh boy, sangka bergema, rupa-rupanya disruption terus. Saya bagi waktu ringkas lah kat bahagian ni. Kat sinilah semuanya dimasak dengan first saya mula dengan peti ais ni terlebih dahulu. Bila dibukanya tu, benda paling saya kagum adalah peti ais tu bersih belaka. Selalunya peti ais yang tak powered tu akan mulalah ada bau-bau kulat kan. Kita mula dengan sini. Dapur utama dia tu 1, 2, 3 panggil apa, stove dengan banyak burner dengan belanga dan sebagainya. Di sini ada mesin kisar dan kisar daging Hobart zaman dulu ni. Dan di luar sana adalah kereta-kereta yang diberikan kepada the office of Prime Minister. Tun Dr. Mahathir tinggalkan kat sini. So, Pro 2 dan sebagainya. Saya tak tahu kereta sporty tu kereta apa, but banyak tau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kereta ada di luar sana tu. Dan menghadap peti ais tu adalah countertop di mana makanan akan dihidang untuk dibawa ke pejabat ataupun dibawa terus ke kediaman Perdana Menteri. Kalau cakap lepas gitu je, ramai salah faham, mungkin diangkut satu persatu, talam per talam, pinggan per pinggan. Sebenarnya tak. Mereka gunakan dumb waiters ni yang fungsinya macam lift. Bukanlah suatu kepelikan lah untuk zaman tu ada dumb waiters. Ikut tulisan Margaret Bayard Smith, dumb waiter dah ada waktu zaman Thomas Jefferson lagi. Waktu tu manual lah. Perkembangan teknologi membolehkan dumb waiter zaman kemudian tu jadi bermotor untuk digunakan secara automatik. Dan alang-alang cakap pasal teknologi, tertanya tak macam mana Perdana Menteri basuh dan keringkan baju zaman tu? Galeri Perdana ada pameran untuk ni juga. Up ahead ada suatu bilik khas iaitu laundry room. Yup, zaman tu pun dah ada mesin pengering baju. Saya tak tahu mekanismenya tu macam mana, tapi fungsinya of course keringkan baju lah yang dibasuh mesin kat belakang tu. Baik, lepas detour kita kat bawah tu, kita masuk kat sini. Yang mana korang nampak ini adalah sudut gunting rambut. Suatu masa dahulu Tun Dr. Mahathir Mohamad potong rambut di sinilah. Yang akan potong rambut beliau adalah Encik Mohan Mutu Panditan, kalau tak silap saya nama beliau. Tak ada gambar, ada detail tu sahaja. Ni adalah alat-alat dia lah. Cuma the thing about potong rambut adalah satu khazanah kat sini diorang simpan yang sekejap lagi saya tunjuk. Still blows my mind. Sebab kita dah sampai kat satu area dipanggil bilik pertukangan. Ni kita dapat masuk dalam the creative space kepala Tun Dr. Mahathir Mohamad. Macam korang tengok gambar ni adalah gambar yang beliau sedang mengukir sebuah pesawat. Dan inilah pesawat tersebut. Kakinya malangnya dah patah gambar. Ini real thing yang saya duk pegang. Pesawat yang diukir Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan ada beberapa ukiran yang lain. Yang ni, beliau ukir Jata Negara. Dan ada beberapa lagi saya pegang dulu untuk kita buat comparison. Here we are. Exactly the same. Exactly the same. Cuma ni gelap sikit. Dan ni kerisnya embossed. Yang tu kerisnya tenggelam. Itu ukir dalam. Yang ni diukir luarnya tu untuk timbulkan hanya bahagian keris sahaja. Mesin ukirannya adalah mesin ni. Kat dalam gambar ni pun ada juga mesin tu. Macam korang tengok kat tepinya. So inilah dia mesin ukiran yang kita boleh kata ni somewhat konsep je lah. Dia orang letak how it works, masuk kat sini. Dan there must be a way beliau ukir tu. There must be a way. Mesin ni dia dah tak aktif dah, of course, untuk keselamatan dan sebagainya. Dan ni adalah antara benda yang beliau ukir. Yang ni pula saya diceritakan, ni adalah skuter. Ni could be, yes, treadmill. Oh, kalau jatuh ni memang unik lah. Dia bermotor sebab dia ada wire dan dia ada speed kmh. Dan ni juga nak adjust dia. Ni pula adalah basikal for fitness purposes. I better stop. So inilah dia, gym
dan the creative and fitness of a former Prime Minister. Dari gym dengan carpentry tu, kita akan tiba kat laluan ni yang penuh dengan anugerah. Dekat area ni lah mereka simpan something yang amatlah breathtaking pada saya. Just depan tu je. Malam Wartawan Malaysia 1982 ni adalah hadiah kuda. I find this the most interesting sebab saya minat paus, dan tu adalah hadiah perasmian Hotel Dayang tahun 1986. Boleh nampak bentuk pausnya tu yang sedang memegang gong. Dan ni pun unik, Masjid Touba yang terletak di Senegal. Tak nampak hadiah daripada siapa, but that's that. Ini pula sebelahnya tu pula adalah gong beratak khas kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bermulanya alaf baharu daripada Datuk Liao Hieng Ding dan Datin Ngui Sun Leng. Interesting. Serta hadiah-hadiah lain. Tapi yang take my breath away adalah ni. Ini yang take my breath away. Sebab ni bukannya lukisan. Sekilas pandang nampak macam pensil, tetapi tak. Gambar ni dibuat dengan menggunakan tak lain tak bukan, macam kita tengok tadi, sudut rambut kan. Gambar ni dibuat guna rambut Tun Dr. Mahathir Mohamad. Macam korang nampak kat sini ada dia punya macam lakaran nak pisahkan figure dengan background. Yang ni adalah rambut. Up close you can see secara halusnya rambut dan rambut. So benda ni kita akan dapatlah kalau datang dekat Galeri Seri Perdana. Kalau korang datang sini, ni adalah among the first. Saya rasa kalau ikut laluannya tu among the last yang kita nampak, sebab tu adalah jalan keluar, which brings us to the main reason why we are here. Yang kalau korang ikut saya, ini adalah banquet dia. Ruang tamu utama lah. Di situ dan di situ ada kursi dan ada sofa dan sebagainya. Sini pun ada sofa. Dan kat kawasan ni adalah banquet hall. Seperti korang nampak, ada ramai orang duduk-duduk kan? Tak ada siapa? Okay, satu masa dulu di sinilah dia orang berkumpul dan sebagainya. But saya nak highlight something else. Kalau korang tengok kat atas ni, ini sebenarnya lukisan. Dia nampak macam printed or sticker, but no. Up close, kalau kat video saya tak pasti korang nampak tak, tapi kalau up close, nampak dia asymmetrical, bermakna dia adalah macam lukisan tangan kan, dia tidak 100% sempurna. Pelukisnya siapa tidak tahu, tetapi daripada Uzbekistan. Dengan chandelier masih lagi duk clinking, berdetak-detak di situ. Inilah the whole thing. Sini, sana, sebelah sana, semuanya tu adalah seni orang Uzbek. Okay? Dan di sebelah sana tu lah is the main reason why we are here, iaitu kapsul masa yang pernah ditanam tu Dr. Mahathir Mohamad dah pun dibuka. And here we are. Kita bermula dengan gambar ni dululah. Gambar ni saya tak pasti dalam kapsul atau tak. Rasanya dalam kapsul yang menunjukkan Kuala Lumpur zaman tu. Yang ni diambil waktu siang, ni pula diambil pada waktu malam. Zaman tu tak menggunakan kamera macam kamera digital saya duk guna sekarang ini. Dia guna kamera lama yang dia kena main-main angle sikit untuk dapat capture the exact same. Yang sebab tu kita tak nampak KLCC kat sebelah sini. Saya rasa gambar ni bukan daripada kapsul, but we have to check again. So bermula dulu dengan ni. Inilah dia kapsul yang ditanam tu. Dia besi, disimpannya yang ni kat satu tempat tu. Dia still ada cala-cala of time, the scratches of time. So disimpannya 40 lebih barang dalam ni, cuma dipamerkan dalam 18 sahaja sebab tak muat. So kita mula terlebih dahulu dengan ni RM2 yang rasanya dah tak ada dah ni. RM2 mungkin ni duit note ni dah tak ada. Kita mula 78 dulu, sekejap kita go around. Dia disimpannya ni, yang ni serta benda ni, Menara Kuala Lumpur tu. So the essence of kapsul ni untuk mengenangkan kita tentang Kuala Lumpur lah. Yang ni memang betul-betul klasik. Card phone. Dulu ada satu benda yang dipanggil public phone, sekarang dah tak wujud dah. Card phone ni digunakan
ibaratkan ada duit kat dalam ni, digunakan, kita letak kat dalam public phone dan kita boleh call siapa sahaja yang kita nak. Ada cheat code katanya apa, hash bintang apa tah, untuk dapat call lebih lama. So some public phone guna shilling, tapi ni pakai card phone. So inilah card phone. Dan ni pula adalah rakaman dulu digital. Rakaman dulu menggunakan tape macam ni, dia orang digitalizekan. Dan kalau kau dengar audionya pun memang audio pecah-pecah. Yang dia orang nak buat digital tu bukan senang. So ni pula adalah stamp zaman tu, disimpan dalam pembalut yang elok untuk memastikan dia kekal dalam ruangan masa. So 1 dan 2 dia bermula kat sini lah. 1, 2, continue kat sini. 3, 4 masih benar Kuala Lumpur, stamp yang besar. Dan kita sambung kat sini. Macam kau nampak ni, Kingtel Designer Phone, Telekom Malaysia, landline orang panggil. Phone zaman sekarang macam mana, phone zaman dulu macam mana. See that? So much difference. Berapa tahun dah berlalu, 1996 sampai sekarang. So much difference. So inilah adalah apa yang dipamerkan di Galeriya Seri Perdana. Galeriya ni dibuka untuk orang ramai. Korang semua dijemput mai sini, dia percuma je, tak ada sebarang bayaran untuk kita masuk. Bermula 10 Julai 2026, kapsul masa ni Wawasan 2020 akan dibuka. Korang dijemput datang kat sini untuk ramaikan lah, untuk ramaikan supaya kita dapat tengok segala isi di sini, kecuali pada hari Isnin sahaja kerana itu adalah cuti. Maka saya tutup video ni dengan sekali lagi jemput korang ramaikan Galeriya Seri Perdana ni.